Setiap hari, jutaan rakyat bergantung pada perkhidmatan awam. Di sebalik setiap perkhidmatan, berdirinya pegawai awam yang melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi. Apabila keperluan rakyat berubah, perkhidmatan awam juga perlu berubah. Setiap perubahan memerlukan sebuah visi, sebuah aspirasi yang bukan sekadar diungkapkan tetapi diterjemahkan kepada tindakan. Aspirasi menjadi tindakan. Melalui Akta Iltizam Kecakapan Perkhidmatan Kerajaan 2025, reformasi diterjemahkan kepada proses yang lebih cekap, perkhidmatan yang lebih pantas dan penyampaian yang lebih berkesan. Setiap aspirasi memerlukan kepimpinan. Kepimpinan yang menyatukan usaha, menggerakkan perubahan dan memastikan setiap aspirasi dilaksanakan. Dengan adanya perkeliling ini serta instrumen pengukuran, ianya akan mengukuhkan lagi tadbir urus berasaskan prestasi, iaitu penambahbaikan penyampaian perkhidmatan kerajaan berlandaskan iltizam di bawah tonggak ketiga Rancangan Malaysia ke-13. Reformasi tidak digerakkan oleh satu kementerian. Ia digerakkan bersama oleh seluruh perkhidmatan awam. Setiap perubahan memerlukan iltizam. Setiap iltizam memerlukan kesinambungan. Gesaan mempercepatkan usaha-usaha reformasi perkhidmatan awam dengan prinsip memudahkan bukan menyusahkan rakyat. Hasil reformasi bukan sekadar diukur. Hasilnya dapat dilihat, dirasai dan dinikmati oleh rakyat. Perjalanan reformasi tidak berakhir di sini. Perjalanan ini diteruskan bersama-sama.